persembahan tradisional yang diperkenalkan di tanah Melayu. Persembahan tradisional ini masih didominasikan oleh kaum lelaki sehingga hari ini. Tok Dalang bukan sekadar penggerak patung. Beliau merupakan watak utama dalam sesebuah persembahan wayang kulit sebagai narrator, pencerita, penulis, pengarah pementasan, pemuzik, malah penyanyi dalam persembahan yang dikenalnya. Persoalannya, adakah menjadi seorang dalang hanya layak digalas oleh kaum lelaki? Dalam sejarah pedalangan, muncul seorang tokoh wanita, Ratna Juwita, yang mempelajari ilmu pedalangan daripada ayahandanya iaitu Pangeran Panjang Mas, seorang tok dalang istana Keraton Mataram. Sejak kecil, Ratna Juwita didedahkan dengan pelbagai aspek ilmu pedalangan daripada pengolahan cerita, teknik suara watak, iringan muzik sehinggalah kepada falsafah dan simbolisme dalam wayang kulit. Apabila ayahandanya wafat, Ratna Juwita mengambil alih tempat ayahandanya. Satu keputusan yang jarang berlaku pada zaman itu, apatah lagi melibatkan seorang wanita. Dalam tradisi wayang kulit, kesinambungan ilmu pedalangan juga boleh diwarisi melalui garis keturunan wanita. Seorang cucu perempuan dibenarkan menjadi dalang sekiranya neneknya juga merupakan seorang dalang. Ini menunjukkan bahawa peranan wanita dalam dunia pedalangan bukan sesuatu yang mustahil. Sebaliknya telah lama wujud namun jarang diketengahkan. Di Tumpat Kelantan, sejarah wayang kulit merekodkan kewujudan seorang dalang perempuan pertama berbangsa Buddha yang bernama Mok Ero. Wayang Kelantan berasal daripada seorang tokoh tok dalang iaitu perempuan. Nama dia Tok Mok Ero. Dan juga darah daging Pok, sebab Pok berasal daripada Buddhis asalnya. Di Kelantan, di Kelantan kita ada lebih kurang pada 20 pagoda Buddhis. Pagoda Buddha. Sebab itu orang Kelantan dengan orang Siang yang beragama Buddha sangat akrab. Sebab itu dulu kalau orang Melayu menikah kahwin mesti panggil orang Buddha. Kalau orang Buddha menikah kahwin, panggil juga orang Melayu. Sebab kita silaturahmi sangat akrab. Tetapi kalau orang Buddha buat nikah kahwin, mesti dia panggil orang Islam yang buat makanan. Periuk, belanga, kawah, everything semua orang Melayu yang supply. Okay? Begitu, itu sejarah awal. Namun begitu, selepas Mok Ero, wayang kulit Kelantan dikuasai oleh golongan lelaki. Menurut kajian dan penulisan akademik daripada Farah Dayana Muhammad Jufri mengenai sejarah wayang kulit Kelantan yang diterbitkan pada tahun 2014, Mok Ero merupakan satu-satunya nama wanita yang direkodkan sebagai dalang. Maka timbul satu persoalan, di manakah perempuan? Kalau tok dalang perempuan, everything player pemuzik semua lelaki. Kan tidak apa-apa, dua perempuan duduk kat depan. Kalau wayang kulit kan tok dalang duduk depan. Kau semua dikelilingi oleh lelaki. Menurut kajian oleh Latifah Ramonita 2023 menyatakan bahawa wanita mampu menjadi dalang namun sering dipatasi oleh patriarki dan stereotip yang melemahkan keyakinan mereka. Patriarki merujuk kepada sistem sosial yang memberi lebih kuasa dan keutamaan kepada lelaki sekaligus mengehadkan peranan dan peluang wanita. Dalam dunia wayang kulit, dalang perempuan masih berdepan dengan pelbagai stereotip. Suara perempuan dianggap tidak layak untuk membawa watak lelaki dan mereka sering kali dibandingkan oleh dalang lelaki. Malah wujud juga pandangan iaitu perempuan boleh bekerja asalkan tanggungjawab mereka tidak diabaikan. Dan ini merupakan kekangan halus yang masih wujud dalam masyarakat kita pada hari ini. Untuk keterangan lanjut, mari kita dengar pendapat daripada seorang tok dalang Kelantan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia wayang kulit ini, iaitu Pak Daim. Okey, untuk menjawab soalan tadi ataupun untuk memberi keterangan tentang statement tadi, pada saya kekangan sebenarnya untuk menjadi seorang dalang ini bukan
lahirnya ataupun timbul oleh kerana eksploitasi daripada kaum lelaki ataupun dalang lelaki. Yang sebenarnya pada era tahun 1960-an dulu sudah wujud seorang dalang perempuan dalam versi wayang kulit Melayu asli Kelantan. Tapi dalang ini hilang begitu sahaja sebab popularitinya tidak begitu mencapai tahap untuk dibuat satu sebagai satu untuk komersial. Kaum wanita ini pada masa itu adalah terdiri pada golongan-golongan yang tidak educated, tidak berpelajaran tinggi. Jadi potensi peralatan tidak boleh membantu mereka. Maka mereka remain begitu, mungkin sebagai satu sifat diam yang mencari ruang. Maka apabila menjelang abad yang ke-21 ini ataupun milenium year ini, maka wujudlah suara-suara di mana dalang-dalang wanita atau perempuan akan kembali ke alam wayang kulit asli Kelantan ini. Patriarki saya rasa tak boleh implement kot dalam seni persembahan. Sebab bila seni persembahan dia adalah satu ensemble di mana masing-masing memainkan peranan masing-masing. Contoh kalau kata dalam wayang kulit alat muzik kan, kita nampak canang tu ketuk tong-teng macam tu je. Kita nampak yang main gedombak, gendang tu macam sempoi kan. Tapi sebenarnya tanpa disedari, kalau tak ada canang, kalau orang main canang tu salah, yang lain semua salah. Sebab dia yang jaga tempo. Jadi bila kita nak kata patriarki, maksudnya satu seorang lelaki yang mengkontrol semuanya tu, saya rasa tak sesuai lah. Begitu juga dengan Mak Yong. Sebab dalam Mak Yong, karakter utama dia adalah Pak Yong, di mana karakter Pak Yong itu adalah wanita. So saya rasa tak boleh pakai patriarki tu. Dia tak ada isu gender bias kat sini. Kalau perempuan pun nak minat, boleh je cari tok dalang yang ada yang boleh ajar. Sebab kalau kita tak melalui that proses berguru pun, mungkin boleh belajar secara formal education untuk menjadi performer pun boleh, walaupun kita tak melalui proses guru. Belajarlah untuk jadi performer at least. Mungkin sebab kita dah ada satu kaedah pembelajaran lah untuk kita deliver that knowledge. Tapi untuk menjadi seorang dalang masih perlu berguru. Kenapa? Sebab kita ada carta dalang dalam hierarki tu. So dalam carta tersebut hanya dalang yang telah melalui proses berguru dan dihabiskan dengan pelimau saja layak berada dalam that list. So bermakna mereka je yang layak untuk ada anak murid, sebab mereka melalui that proses. So itu sistem berguru tu lah. So kalau kata nak serius berguru untuk bawa apa yang untuk dalam bawa, then perempuan tak ada isu lah. Dokumentari ini menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh dalang perempuan dalam dunia wayang kulit. Dengan sokongan komuniti dan usaha yang berterusan, mereka dapat mengekalkan warisan budaya dan membawa perspektif baru dalam seni ini. Pergi Kelantan. Hostel, let's go! Makan, let's go! This one, let's go! Let's go! Shooting, let's go! Dinner, let's go! Party, let's go! Breakfast, let's go! PR